Projek pembangunan komuniti Yapim ini merupakan salah satu pendekatan menyeluruh dalam menyantuni serta meringankan beban masyarakat setempat melalui pelaksanaan aktiviti amal jariah dan pembangunan sosioekonomi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, untuk program hari ini, Yapim telah mengagihkan sumbangan berjumlah RM150,000 yang membabitkan sumbangan satu set makanan bernilai RM100 kepada 200 keluarga berjumlah RM20,000, sumbangan kerajaan dan penganjuran program yang dimanfaatkan oleh 800 orang berjumlah RM18,500, sumbangan bagi pelaksanaan program motivasi Jelek Kendiri yang memanfaatkan 350 anak pelajar berjumlah RM2,000, sumbangan bantuan keuangan pendidikan berjumlah RM7,500, sumbangan berupa bantuan tunai RM200 kepada 60 keluarga daripada kumpulan P40 pesakit kronik dan anak yatim di kawasan sekitar Sungai Petani yang berjumlah RM12,000 dan sumbangan RM90,000 kepada pejabat pembangunan negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Yusof bin Abdullah, Imam dan pengurusi Masjid Sultan Abdul Halim Sungai Petani, mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada pihak Yapim yang telah menganjurkan program pada hari ini di Masjid Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Dan harapan kami supaya program-program yang baik seperti ini selalu diadakan dan memberi manfaat kepada masyarakat setempat, komuniti setempat seterusnya kepada rakyat negeri Kedah ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar, penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kuala Muda. Alhamdulillah hari ini dapat bersama-sama dengan anak-anak serta ibu bapa dalam program bersama dengan pihak Yapim dan serta pejabat pendidikan yang berkampung di Masjid Sultan Abdul Halim Taman Jaya. Satu program yang sangat baik pada saya, yang saya rasa pihak Yapim memberi sumbangan yang cukup banyak, terutama pada anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga sumbangan daripada pihak Yapim ini kita dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Target kita Kuala Muda number 1 seperti mana yang dikendaki oleh pengarah dan PPD kita daerah Kuala Muda. InsyaAllah semoga anak-anak kita yang hadir ini akan memberi impak yang besar hasil sokongan daripada pihak Yapim dan masjid serta komuniti yang ada pada hari ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam.